Assalamualaikum semua. Hari ni Mami dan Bibi nak makan floss bun. So kita tak belikan, jadi kita buat sendiri. Since Mami ada floss yang ni, kita beli dah siap. Kita boleh buat floss bun lah. Bun dia kita pakai sweet bun biasa. Okay, resepi sweet bun. Okay, dengan atasnya toppingnya kita taruh floss. Okay, mari Mami tunjukkan cara-cara macam mana Mami buat sweet bun dia dulu. Jadi Mami tunjukkan bahan-bahan dia. Okay, dalam mixing bowl ni, tadi Mami dah timbang, Mami dah tercampur lah, sorry Dia 200 gram tepung plain flour ataupun tepung gandum, 400 gram tepung roti. Okay, ini 600 gram semuanya. Ada orang dia suka separuh-separuh pun boleh, tak jadi masalah. Okay, ni 600 gram tepung, 400 gram bread flour, 200 gram tepung gandum. Okay, dan bahan-bahan lain dia, Mami ada 100 gram gula halus bukan gula kasar, okay. 25 gram susu tepung. Dia tak kisah brand apa, tapi Mami pakai yang full cream. Mami tak pakai skim Mami pakai full cream milk powder. Jadi 1 biji telur, 15 gram yeast kering, ni yeast, instant yeast 10 gram garam. Garam ni dalam 2 sudut teh yang ikut measuring spoon, okay. Dan 80 gram butter. Mami nanti masukkan dalam fridge balik pasal Mami nak dia sejuk. Okay, dia nanti kalau lembik sangat dia berminyak lah. Okay, ni 80 gram. Lepas tu 1 sudut teh bread improver. Ni kalau you all tak ada tak apa. Okay, bread improver make sure you all beli yang, you pakai yang halal, okay. Jangan pakai yang tak halal. Okay, Mami pakai yang halal. Tak kisah apa brand, as long as dia halal. Kalau tak ada, you skip. Okay, air, actually you boleh pakai semua air pasal Mami nak dia rasa susu. Jadi Mami taruh 100 ml susu UHT dengan 200 ml air. So kalau you tak ada susu, it's okay. Pakai air saja 300 ml. Okay, you campurkan ni semua kalau you tak ada susu. Air still okay. Okay, sekarang Mami tunjukkan cara-cara dia. Kita masukkan semua gula, semua yang kering-kering except garam, okay. Garam dengan butter Mami selalu taruh last, okay. Bread improver ni semua yang kering-kering, okay. Lepas tu Mami kacau dululah. Kita kacau dulu, okay. Takut nanti dalam mixing bowl dia tak terkacau. Okay, kita kacau sebentar gini. Baru kita masukkan telur. Kita masukkan susu dulu susu semua. Air baru kemudian. Okay, sekarang Mami pukul. Okay, tadi Mami dah masukkan susu. Sekarang Mami masukkan air sedikit-sedikit dulu Roti ni senang sikit Kalau you rasa kurang air, you just tambah, okay. Okay, Mami tuang semua, okay. Kita jadikan dia dough dulu, baru kita masukkan butter dan kemudian garam. Okay, dia dah macam ni kan. Mami masukkan butter, nampak dia dah tak melekat kan daripada mixing bowl punya tepi tu. Okay, dia dah boleh masukkan butter. Kasih butter sebati dulu, baru kita taruh garam. Okay, sekarang kita dah boleh masukkan garam Masuk sedikit-sedikit. Okay, sekarang kita pukul sampai dia menjadi sedikit elastik lah. Kita check dulu, okay, whether dia dah elastik ke belum Kalau you tarik-tarik gini kan, dia kalau dia koyak sikit tak apa. You dah boleh berhenti uli lah. Macam dia gini kan dia cuma koyak sikit dah. Kalau you uli pakai tangan, dia dapat gini pun dah okey. Okay, kita tak payah uli sampai lama-lama sangat, penat. Kalau you uli pakai tangan, make sure bila you uli sampai dia tak melekat Pasal Mami tadi letak sedikit minyak kat tangan Mami Tapi kalau you uli, you boleh rasa kalau dia dah okey, dah macam dia melekat sikit gini tak apa. As long as dia dah elastik gini macam you tarik dia tak terputus dah.
Ni macam adunan mami macam terlembik sikit, tapi tak apa, nanti dia dengan sendirinya dia macam apa, bila dia dah naik sekejap tu kan, dia okey. Lepas tu you bulat-bulatkan aja. Kalau you uli pakai tangan, mami rasa at least 20 hingga setengah jam lah. Okey, dah macam gini kan, you just apa, mami just tutup aja lah dengan kain. Kalau you nak tutup dengan plastik ataupun kain pun boleh kita tinggalkan dia dalam 15 hingga 20 minit. Sementara kita tunggu adunan roti kita naik, mami tunjukkan inti ataupun topping-topping yang mami nak untuk sweet bun mami ni. Okey, sebenarnya mami dengan bibi nak makan floss bun. Jadi mami beli floss yang dah siap Ini serunding ayam yang ada rumpai laut. Ini kita beli dah siap. Senang kan? Jadi bila kita nak taruh atas dia, topping dia. Okey, untuk melekatkan floss ni, mami cuma gunakan mayonnaise, sedikit mayonnaise, macam secukup mayonnaise lah. Berapa banyak you punya roti kan ada. Dah tu mami cuma letakkan garam dan gula. Okey, ini saja. Mami tak buat susah-susah yang taruh susu manis ke apa, tak ada. Mami buat yang simple. Pasal kita cuma nak sapukan mayonnaise ni, dah tu letakkan floss ni. Dah, itu saja. Okey, yang lagi satu mami tunjukkan, mami nak buat, since mami ada tuna dalam tin ni. Okey, mami ini kan dah siap kan tuna cili ni. Untuk makan dengan roti, mami nak buat filling dia, mami letakkan bawang kecil dia cincang. Okey, nanti mami campurkan benda ni dua. Dah tak payah nak letak lain-lain bahan, garam ataupun gula, sebab semua dah cukup rasa. Yang akhir sekali mami nak buat garlic butter. Pasal mami nak buat garlic bread. So mami di sini mami ada dalam 190 gram butter. Tapi terpulang pada you, kalau satu you nak berapa banyak you agak-agak you buat. Okey, mami ada 3 hingga 4 ulas bawang putih yang dah di garlic press, yang dah dicincang halus sekali. Mami pakai garlic presser. Okey, ini secukupnya lah. Ataupun kalau you tak berapa suka tu, you taruh garlic powder lah. Mami selalu taruh dia dua-dua. Kalau macam apa, agak-agak kan dia punya bau. Lepas tu mami letakkan parsley dan sedikit garam. Okey, ini semua kita agak-agak kita punya rasa kita lah. Ni barang-barang ni je lah. Kira kan selalu yang mami buat cuma bawang putih, butter, parsley dan garam. Okey, ini extra kalau you nak ada garlic powder. Okey, sekarang mami tunjukkan macam mana mami buat garlic butter. Okey, mami pecahkan dulu butter dia sebab butter mami ni dia lagi beku sikit. Tapi tak apa. Kalau dia cair sangat pun you susah dia senang macam sekarang ni cuaca panas, dia senang meleleh. Dia punya butter ni. Okey, letakkan bawang putih. Kalau you tak suka sangat bawang putih, you jangan letak banyak sangat lah. Macam mami nak letak sedikit serbuk bawang putih. Sebab mami di sini semua suka garlic butter. Taklah, you jangan taruh banyak-banyak sangat lah. Takut terlalu kuat mami cuma taruh sedikit aja. Okey, lepas tu garam. Garam pun mami agak-agak pakai cubit-cubit gitu dulu. Macam kita letak. Pasal butter mami ni salted butter, so kita agak-agak garam dia. Okey, kita taruh 2 cubit. Sekarang kita letakkan parsley pula. Kira parsley ni you nak letak boleh, you tak nak letak pun boleh Okey, lepas tu kita kacau lah. Nanti kita adjust lah. Kita nak letak lebih parsley, kita kacau dulu ni, baru kita letak lagi. Okey, kita kacau sampai sebati dulu. Okey, kita dah gaul sebati macam ni dah rata. You nampak parsley dia mesti nak banyak sikit Kalau tidak nanti bila you buat itu you tak nampak garlic parsley dia macam tak cantik pula. Okey, ini kita ketepikan sebelum kita gunakan Ini you boleh buat banyak sebab kalau you simpan, lain kali kalau you nak makan garlic butter, tinggal nak spread dah tutus saja. Kalau mayonnaise ni kan,
Mami cuma perlukan secukup mayones. Mami tak buat banyak-banyak lah sebab Mami punya floss sikit. Okey. Dalam 2 hingga 3 sudu je. Macam nanti kita cuma kalau kurang nanti kita buat lagi lah kalau macam kurang sikit. Lepas tu Mami cuma letakkan, Mami buat simple punya ya. Sedikit garam dan gula je. Gula Mami taruh dalam 1 sudu teh gini lah. Okey, kita kacau Kita kacau hingga sebati. Lepas tu kita ketepikan juga. Rasa lah, kalau you rasa kurang manis ke, kurang garam, you tambah. Okey. Okey, ini pun kita ketepikan. Okey, ni dah 15 minit you dah nampak dia dah naik. Lepas tu kita nak timbang lah lepas ni. Okey, Mami minyakkan tangan Mami dulu sikit. Mami tak suka pakai tepung. Okey, lepas tu kita kempiskan dulu. Kempiskan adunan ni Nampak kan dia dah smooth, dia tak melekat kat tangan kan. Lepas ni kita dah boleh timbang lah. Kita nak berapa besar kita punya roti. Kalau selalu you tak tahu nak berapa kan, kita boleh macam ni. Kita timbang macam gini Kita ambil, kita timbang ni 117 lah. 117. Okey. Nanti you bagilah you nak berapa gram. Kalau Mami nak cuba 35 gram. 35 gram pun okey lah agaknya Kalau selalu 40 kalau nak sedang. Tapi terpulang pada masing-masing you nak berapa besar Mami nak tengok kalau ni berapa gram. Ni 47. So Mami rasa Mami ambil 40 lah. Kita buat kecil sikit. Jadi boleh makan macam tak banyak sangat lah roti ni. Okey, kita ambil dalam 40. Okey, segini-segini. Okey, kita timbang dulu. Okey, lepas ni Mami bulat-bulatkan dia. Kita bulat-bulatkan macam ni kan. Lepas tu kita taruh tepi lah. Okey, kita buat semua bulatkan dulu. Okey, kita buat bulat aja. Tak kisah you nak buat bulat macam mana. Okey, Mami bulat-bulatkan gini. Okey, kita buat dulu sampai habis. Lepas Mami dah bulat-bulatkan gini kan, Mami tutup lah yang Mami belum nak pakai. Okey, kita tutup dulu. Yang kita nak pakai je baru kita tunjuk. Okey, sekarang Mami nak isikan inti. Okey, Mami nak isikan, Mami tunjukkan. Mami buat yang plain dulu. Okey, yang plain ni kan Mami tak letak apa-apa, tapi macam cuma Mami nak letak dalam cup ni kan. Sebab Mami nak buat, Mami letak dalam cup macam gini lah, senang sikit nak bersihkan loyang apa kan. Macam kalau benda ni dia besar, Mami tak ada yang kecil, so Mami just put inside aja lah dia punya roti ni. Okay, Mami dah macam bulat-bulatkan dia kan. Yang benda ni macam besar kan, Mami ada sikit aja kecil gini, jadi Mami bagilah. Yang ni Mami bagi 2. Okay, so ini dah Mami bagi at least, kalau ni tak muat, ni at least 60 lah. Mami bagi 2 gini. Okay, ini yang plain. Okay, Mami buat. So you just kata orang tu just buat bulat lah. Macam you make sure dia tak kata orang tu dia boleh melekat. Kalau you nak giling pun boleh. Macam kalau you takut, you giling gini dulu, kasih rata. You gulung lah. Gulung gini. Dia insyaAllah kalau gini dia tak akan kata orang tu tak akan terbuka lah. Macam tak ada banyak kosong. Okay, kita pinch. Ini kita boleh tukar, mungkin pakai yang ni pula kan. Macam ni dah sedang kan. Okay, Mami letakkan dalam ni lah. Jadi Mami buat dia lonjong gini.
Mami letakkan di dalam sini. Okey. Jadi nanti dia ikut shape ni lah. Okey, ni Mami buat dulu ya. Ni yang buat plain. Yang tadi tu, okey, Mami giling Kasih dia kempis dulu. Mami gulung. Just gulung aja gini. Okey, lepas tu you pinch. Kasih dia betul-betul melekat. Okey. Lonjong ni dengan yang container. So you kena ada, kalau you tak ada, Mami rasa tak ada container macam gini kan, yang keras ni, you boleh pakai paper cup jugalah Mami rasa, kalau you ada yang besar. Okey. Okey. Kita buat dulu berapa banyak kita nak buat ni. Ni tuna tadi yang tuna cili tu Mami dah taruh bawang dia. Dia ada cili padi. Kalau you buang air dia dulu tau. Tekan dulu tin dia tu, buang air dia, baru you inilah you taruh bawang. Okey, sekarang kita boleh buat kita punya tuna pula. Mula-mula kan tuna kita giling dulu. Kita kasih dia macam lepeh dulu macam ni. Kita taruh kat tangan kita. Kita isikan inti. Lepas tu kita tutup lah. Okey. Kita tutup lah macam kita buat kuih pau tu. You nak isi berapa banyak, suka hati you lah. Okey, Mami agak-agak aja. Okey. Mami pasal tak nak dia punya ban besar sangat. Okey, kita pinch ni betul-betul pasal dia akan keluarkan macam minyak ke apa kan bila dia bila kita bakar. Jadi Mami lebih suka ada alas dia. Mami letak je ni kat dalam. Walaupun dia kecil, dia tak berapa besar sangat, it's okay. Mami tak nak dia meleleh. Okay, Mami cuma nak ban yang kecil-kecil. Kita tak nak ban yang besar. Kalau you nak besar sikit, you buat dalam 50 gram ke apalah. Okay. Ni yang tuna Mami tunjukkan lagi Yang garlic bread Mami bagi macam Mami tak buat besar sangat, tapi Mami bagi 3 yang satu ni. Okey. Pasal kata bibi taruh dalam cup juga. Jadi okey lah. Since dia nak begitu, kita buat yang ni garlic bread punya. Mami nak isi garlic dalam dia. Jadi Mami kena buat dia macam panjang sikit lah Okey, kita buat macam ni. Selalunya Mami buat plain, dah tu Mami potong atas dia tu, baru sapukan garlic. Ni kali ni kita nak yang ada kat dalam dia juga. Okey. Sekarang Mami letakkan sedikit garlic butter tu kan. Mami taruh dalam dia Jadi nanti bila kita makan ada rasa garlic lah. Okey, kita buat macam ni aja. Kita gulung lepas tu. Kita gulung macam ni Okey, kita jangan sampai tepi tau dia punya garlic butter tu. Nanti dia susah nak kata orang tu susah nak melekatkan dia. Okey, kita pinch juga. Kali ni kita buat macam ni, nanti kita slash. Mami ingat nak taruh 2 tapi tak muat. Jadi I got no choice, taruh macam gini je dulu. Okey, tak apa, nanti baru kita slash dia. Okey, ini garlic. Kita buat sampai habis lah garlic ni. Ni terpulang pada you all Nanti Mami tunjukkan lagi lah dia punya atas tu Mami slash macam mana. Okay, kita buat sampai habis. Kita isikan inti yang macam mana kita suka. Sebab orang semua selera lain-lain Macam ada yang suka kaya, suka peanut butter. So semua you boleh taruh. Kacang merah. Okey, apa yang you suka lah. Ada orang taruh kelapa. Okey, kita buat suka hati kita. Okey, yang kita suka, yang family kita suka. Okey, Mami gulung macam ni. Kita pinch. Okey, ni pun garlic. Mami dah habis kira mencetaknya. Mami ikut style Mami sendiri. Okay, you pun samalah, you boleh buat style you sendiri. Okay, nanti Mami tunjukkan bila dah kembang macam mana Mami slash
yang untuk garlic bread. Okay, sekarang kita tunggulah dia naik at least dalam 45 minutes hingga 1 jam. Baru kita boleh bakar. Okay, nanti lagi 15 minit dia macam dah kembang gitu kan, dah naik. Lagi around 15 minutes gitu, you panaskan oven dulu. Mami selalu panaskan 180 darjah. Ni dah nak dekat 1 jam Mami punya roti ni semua dah macam dah naik ni kan. Mami pukul 1 biji telur. Kita buat dia punya inilah glaze ke atas dia tu lah ya. Kita sapukan kuning telur. Kira tak kuning telur lah, Mami suka telur daripada kuning telur, sebab kalau kuning telur tu dia gelap sangat Mami rasa. Okey, kita sapu agak-agak Okey, kita buat dulu sampai habis. Oven hidupkan berapa lama? 15 minit sebelumnya kan. Okey, nanti Mami nak slash dia punya garlic bread punya roti tu Jadi kita tahu mana plain, mana garlic bread. Acuan yang bulat ni. Okey, kita buat dulu sampai habis. Untuk garlic bread Mami slash segini aja macam apa, slash di tengah aja. Jadi Mami tahu ni garlic bread. Okey, macam tak masuk pula Mami punya pisau ni. Okey, you all potong lah agak-agak. Okey, nanti dia terbelah lah sikit. Mami cuma nak lainkan aja. Cuma nak tahu mana satu garlic bread, mana satu plain bread. Okey, sekarang kita dah boleh bakar dalam oven. Mami bakar dalam agak-agak Mami eyeball dulu pasal saiz roti lain-lain. Nanti Mami timing kan. Ni Mami bakar baru dalam 10 minit Mami pusingkan. Dah tu dia macam dah gelap sikit kan. Mami tutup dengan aluminium. Jadi dia tak hitam sangat. Okey, Mami just tutup macam gini je Okey, kita terus bakar lagi. Ni Mami dah angkat roti dia dalam 28 minit Mami bakar. Okey, terpulang pada oven masing-masing you punya berapa macam agak-agak roti tu masak atas bawah jangan sampai dia lagi putih tepi dia, you dah angkat. Ini tengok at least ada brown sikit maknanya dia dah masak. Ini batch lagi satu Mami buat. Mami yang letakkan bijan, letakkan keju. Ni semua terpulang pada masing-masing kita punya kesukaan Kita nak taruh gula ke apa semua pun boleh. Okey, nanti Mami bakar lagi yang ni. Yang roti garlic ni Mami sapukan dengan garlic butter. Ini Mami potong tak dalam, jadi dia tak terbuka sangat. Okey, tapi dalam dia dah ada garlic butter dia juga kan. So should be okay lah. Dah ada rasa. Okey, kita ambil yang ada parsley sikit-sikit ni jadi nampak. Ini yang tak ada Mami tak letakkan bijan yang lagi satu baru Mami letakkan bijan, sebab ada yang tak suka ada bijan, kata nanti macam ada benda kekacang-kacang gitu. Tapi Mami okey, semua Mami dengan bibik dua-dua makan. Okey, kalau yang garlic kita sapu masa dia panas Yang saya belajar di belah tengahnya dia taruh mayonesnya, saya tak nak. Ni roti kita semua dah sejuk kan. Sekarang Mami dah boleh letakkan yang nak buat floss bun ni kan. Mami letakkan mayonesnya sapukan mayones di atasnya. Ada dua cara ada orang dia suka belah dulu di tengahnya, dah tu sapu mayones. Mami taklah. Ini kalau you rasa nak buka sikit dia pun boleh buka nanti you masukkan balik. Pasal benda ni dia tak macam paper cup tu yang kalau dia dah buka tu dia dah jadi lain. Ni tak, ni okey. Dia boleh lagi macam shape dia lagi boleh retain lah gitu. Okey, kita agak-agak sampai mana kita nak letak. Lepas tu kita boleh terbalikkan lah. Terbalikkan gini. Okey. Kan? You nampak kan dia boleh terbalik gini. Lepas tu you isikan. Dah nampak ni.
Okay, you nak isi berapa banyak tu, you tekan lah berapa banyak you nak taruh. Okay, then kita buat lagi lah. Nampak kan tu floss bun dia. Okay, kita buat lagi. Inilah hasilnya roti mami ya. Yang mami nak tunjuk floss bun ni Ini actually yang mami nak tunjuk sebenarnya, tapi since dah buat roti ni kan, mami tunjukkan yang lain juga. Yang ni yang tuna tadi, ni yang garlic bread, yang ini ada keju di atasnya. Okay, ini semua kirakan satu jenis roti yang namanya sweet bun, tapi kita boleh isi macam-macam di dalamnya, boleh buat pattern-pattern. Lain kali nanti mami tunjuk yang macam pizza like punya tu, yang hot dog tu dia buat macam pizza tu tu lain kali lah mami tunjukkan Pasal hari ni yang mami nak makan cuma floss bun. Jadi mami tunjukkan lah macam mana floss bun yang simple, yang macam mana yang mami pernah belajar lah. Jadi jangan lupa cuba resepi mami ni, mami punya floss bun. Okay, jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye.